Okay guys, Apple baru lancarkan satu telefon yang paling mengarut untuk tahun 2026 iaitu iPhone 17e. So, jom kita tengok apa yang best dan apa yang mengarut dan tak bestnya. Let's go. Yang pertama, design dia. Masih lagi design yang sama macam iPhone 16e, satu biji kamera. Cuma kali ni dia ada action button macam iPhone yang latest-latest. Penting ke action button ni? Not really. Apapun, untuk kali ni ada warna baru iaitu soft pink. Okey lah, cantik lah juga. Yang kedua, screen dia. Tahun 2026, Apple masih lagi berikan design notch guys. Bukan dynamic island. So kalau korang beli telefon ni, memang orang ingat korang beli phone yang lama lah. Dan dia punya screen OLED dia pun masih lagi refresh rate 60Hz. Ya ampun. Apapun, dari segi ketahanan screen dia, best sikit upgrade jadi Ceramic Shield 2 sama macam iPhone 17. So lebih tahan lasak. Yang ketiga, dia punya prestasi ni. Part ni memang padu. Dia gunakan chipset yang sama macam iPhone 17 iaitu chipset A19. Bermaksud prestasi dia memang sedap lah untuk korang bergaming. Dan juga kali ni gunakan modem C1X yang lebih baru, lebih latest, lebih jimat kuasa. Yang keempat, bateri dan fast charging sama je macam 16e sebelum ni. 4005 mAh dan juga fast charging 20W. Cuma kali ni dia support MagSafe. So korang boleh guna aksesori magnetic MagSafe tu. Dan juga korang dapat slightly faster wireless charging. Yang kelima, dia punya kamera masih lagi satu biji kamera, 48MP fusion kamera dan 12MP selfie kamera. Bukan center stage macam iPhone 17 dia just selfie biasa je. So telefon ni tak ada ultra wide, tak ada telefoto, satu biji kamera je guys. Macam mana? Dan kenapa aku cakap dia mengarut adalah disebabkan harga dia, iaitu harga serendah 2999 untuk storan 256GB dan storan 512GB harga dia 3999. Baik beli iPhone 17 yang biasa guys. Lupakan E ni.